Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Bersama kami seperti biasa, AE Camping Fishing bersama menyatu dengan alam. Destinasi pacak kita kali ini guys, kat mana? Lepak Sepak Campsite. Sebuah campsite yang berada di Kampung Hulu. Kampung Sepak Hulu. Yes. Kota Tinggi, Johor. So trip kali ni kita nak fokus sebenarnya dengan kita ada beberapa barang yang kita nak unboxing. Dia adalah banyak-banyak unboxing kita nak buat hari ni, kita nak buat unboxing, fokus on unboxing. Yes. Cuma kali ni special sikit sebab trip ni bukan kita orang sahaja. Ya. Kita orang ada bersama-sama dengan rakan-rakan sepermainan sekecil-kecil saya dulu. Zaman-zaman kecil-kecil, masuk sekolah menengah. Kita orang ada dalam lebih kurang termasuk kami dalam 4 family. Okay. So 4 family tapi kita orang booking 5 tapak. Kita booking 5 tapak adalah kat dalam tu nanti. Nanti kita orang bawa lah korang. Kita akan bawa sebab apa tau, kat Lepak Sepak ni nice weh. Serious nice. Serious nice. Saya tak pernah jumpa lagi campsite yang konsep dia macam gini. Serius. Nanti saya tunjuk satu-satu. Tak sabar kan? Sabar nak tengok kan? Sabar nak tengok. Tapi sebelum tu jangan lupa lah guys. Macam biasalah guys. Subscribe channel ni. Like video ni. Komen sekali. Okay? Supaya kita ni semangat lagi. Makin-makin berkobar-kobar lagi nak buat konten untuk menjamukan mata korang ni. Tengah panas ni guys. Panas ni. Ni. Okay, sekarang dalam pukul 12.11. Tapi kat dalam tu dah ramai dah kampus. Sebab hari ni hari Sabtu. Kebetulan nanti Isnin adalah hari cuti Agung, cuti Agung kan? Yang di Pertuan Agung. Yes. Okay, YDPA kita. Jadi cuti sampai Isnin, so ramailah kampus-kampus kat dalam ni. Jadi jangan buang masa lagi dah. Kita nak terus set up. Jangan lengahkan lagi masa guys. Apa lagi? Jom kita set up. So hari ni macam biasa lah guys, kita bawa Kudi lah. Kita bawa Kudi 8 Pro. Cuma hari ni setup dia macam biasa je lah. Tak adalah nak buat setup yang macam hari tu kan. Okay. Setup light shade dia dulu lah. Ni separuh je tau. Bismillah. Tarik dulu. Tarik lagi. Alright. Berkicap guys, panas dia ya Allah. Datang. Berapa? 12.58 kat pukul 1. Masya-Allah panas je. Gulung ke apa ni? Lipat? Lipat dia biasalah. Lipat. Aduh. Seorang member kita orang dah sampai dah. Ada lagi 2 orang lagi. One more. Seorang dah sampai dah. Dia guna A10 juga. Baru. Semata-mata nak pergi ni hari ni punya trip ni. Beli baru. Sebelum ni dia pakai Nature Hike yang fit tu. FITT. So sekarang dia pakai apa? Magic Pocket lah. Magic Pocket yang macam glamping punya style. Lagi kita tengok. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu. Mungkin kita tak banyak sangat kot rekod dengan saya punya kawan-kawan tu. Yelah kita takut diorang tak selesa ke ataupun privacy kan. Jadi kurang sikit lah kita nak tunjuk ke arah diorang nanti ya. Sebab yelah kawan memang kawan lama-lama apa daripada dulu kan. Bersahabat daripada dulu. Tapi yelah kalau buat privacy ni kita kena jaga sikit lah guys. Okay. Oi, hujan turun akhirnya. Jadi kita punya setup terhenti seketika.
Jadi ambil masa untuk berehatlah dia. Awal tadi sebelum masuk kita orang dah tanya dah dengan CEO. Cik, kat sini hujan ke? Kata alhamdulillah dah banyak hari juga tak hujan juga. Alhamdulillah lah kan. Dia kata panas terik. Panas terik. Tapi memang betul tadi memang panas betul. Betul. Sekali sekarang ni rebahlah hujan. Hujan rahmat. Itulah tak apalah. Yelah kuasa Tuhan. Tak apa yang nak boleh menentang. So kita rehatlah kejap. Enjoy je lah. Enjoy the moment. Rehat-rehat. Member pun dah sampai, cuma ada lagi seorang lagi yang tak sampai lagi. Tu pun kesian juga nanti tu. Bagi tahu ingat nak siapkan setup masing-masing. And then lepas tu baru kita akan buat satu tapak tu sebab kita orang ni 4 family. Tapi kita booking 5 tapak. So yang tapak yang satu lagi yang kosong tu kita nak buat macam tempat gathering lah. Yes. Kita nak pasang, kita letak fly sheet. So nanti makan, masak-masak, barbecue, kita buat sama-sama kat dalam tu, dekat tempat yang kosong tu. Kita nak buat macam tu lah. So ingat kita orang punya dah 90% okey dah siap kot. Lepas tu yang sana dah siap, sini dah siap. Lagi satu family lagi tak sampai lagi tu. So, kena rehat dulu. So rehat dulu lah. Lagi kita sambung. Action. Yes, sampai juga kita di segmen unboxing yang kita dah nantikan. So pada petang ni kita ada 3 barang yang kita nak unboxing. Mulai daripada yang kecil, yang sedang dan yang terbesar. Yang ini dia punya main character untuk unboxing petang ni. Alright, so apa lagi? Yang first apa dia? Ambil dulu. Wow. Ini Apakah adalah ni? vacuum insulated bottle atau mugs daripada Taiso. Jom, Pak. Tengok apa yang ada dalam dia. Tengok apa yang ada, apa yang dapat dalam dia. Ni apa ni? Wow. Okay, ni. Oh. Besar. Ni dia punya ni lah. Vacuum lah dia punya manual lah ni. Yang ada Besar, letak guys. tepi. Jap, jangan buka dulu. Ni apa ni? Botol kan ni. Oh, ni huruf-huruf lah. Mungkin dia boleh tampal kot. Ni memang ada ke kedai yang bagi free ni? Add-on. Add-on eh? Okay. Ada dia semua add-on. So, yang ini kita ambil. Mana dia punya ni? So, dia ada color putih, orange, biru, hitam. Capacity dia 1900 ml. Installation efficiency 6 hours. 6 jam. Material dia inner and outer SUS 304 lah macam biasalah. Memang stainless steel punya apa nama? Punya material lah. So tak ada apa lagi kat dalam kotak dia ni. So ni warna Quality, ni color apa ni? black. Okey, tanya color black lah. Black, Yalah, okay. kita kan nak move Yes. ke black punya tema kan. Tengok dalam dah. Buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hati dia, besar. Dia flat black guys, Taiso. Flat black, ada dia punya pemegang. So dalam dia dia ada straw. Ni penutup dia lah, penutup dia ada macam grip dengan getah dalam ni. Okay. So dalam dia kena pusing. Ni ada penutup dia, so ni straw dia. Dalam ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Straw dia. 150 ml ni yang ni. 1900 1900 ml, 1.9 liter lah. 1.9 liter. Besar lah, memang besar. Ini dia getah bawah ni lah yang buat dia jadi toing tadi tu sini. Okey. Tahan berapa lama ni air? 6 hours tadi. 6 hours. Wow. 6 hours. Ni buat pergi camping, buat pergi bersukan ke? Buat Pang. ni? Pang. Tamat sesi unboxing yang pertama. Macam mana tutup dia? Okey, so barang yang kedua, yang tadi yang kecil, sekarang yang sedang-sedang. Okey, barang yang nombor 2, saya pun tak tahu apa dalam dia. Jom kita buka. Macam mana buka dia ni? Boleh. Wow.
Barang hitam lagi guys, black. Practical. Wow. Enjoy life. Enjoy life. So ini meja lah. Obviously meja lah dia ni. Kita buka meja dulu. Buka meja dulu. So cara buka dia macam ni. Ada lagi tak apa pelan kotak letak dia? Jadi buka dia macam ni. Pump. 1. Pump 2. Pump 3. Pump 4. So ni pasang je lah macam ni kot. Betul? Jolok. Nombor 2. Pump masuk. Okay, try sini pula. So ni yang terakhir. Kan masuk. Settle. Okay. So angkatkan dia. Ni pun boleh laras kan? Boleh. Ni. Ni boleh laras. Nak panjang, Kaki nak dia. pendek. Nak panjang, nak pendek. Boleh laras. Lepas tu yang dalam beg tu apa? Yang apa? Kita tengok. Wow, apa ni? Sini aksesoris dia lah. So, sorry. Ada lubang ni. Tengok. Oh, okey 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 okey. Macam ni. Ngam. Ngam soy. Memang tempat dia. Sini tapi. Oh, terbalik. Terbalik. Terbalik lah guys. Sini. So, pusingkan saja. Nice. Atas buka dulu. So tak ni? Boleh tak benda tu? Wah, ini taktikal ni. So, dalam lubang dia. Tu pusing. Betul. So, ni lockkan dia. So tak komplit lah. Itulah. Dia kena ada something. Ada something. Ini tempat apa ni? Mesti ada ada something. lampu. Lampu. Mana lampu? Lampu. Oh. Ni lampu dia. So kalau you all beli ni akan dapat sekali dengan dia punya outdoor atmosphere lamp. So, lampu dia macam mana? Jom tengok. Lampu dia tang 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 tang. Oh, Wow. comel dia. Comel dia Dia bagi lampu sekali dia. lampu kan? Berbaloi. Berbaloi. Sekali lampu guys. Macam ni. Ni nak sangkut dia macam ni. Dah ada apa ni? Sini. Tak ada. Tak ada. Kita nak gantung dah. Apalah. Oh ni kot. Ya ke macam ni? Tak mungkin. Macam tu je. Fail guys. Cari tak jumpa. Rasalah benda baru. Ni baru. Hidup kan? Okay, try. Wow. Ini malam ni best ni. Lampu terang ni. So rasanya kat Okay, sini, nice. kat sini ada lubang ni. Rasa boleh letak dia punya, kita kalau ada stove kot. Stove yang portable yang kecil tu kan. Masuk bawah boleh ni. letak kat sini. Boleh lah. Okay, so far. Okay. Okay je. Okay, puas hati. Okay. Okay, nanti kita Puas test guna Kita test. Puati. So next. Okay, ini dia punya watak utama untuk unboxing. Yes. Petang ni. Okay, so apa dia? Ni kita kemas dulu, okay? So last barang hari ni. Wow. Itu dia barang daripada IS Outdoorsy. So ini adalah IS Outdoorsy Tactical Air Sofa 2 persons punya. So dekat sini dia ada tulis dia punya material apa semua. Okay, tak apa, kita buka je dulu. Jom. Buka dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Buka dulu. Mak I safety betul. Safety betul ni. Cara tape dia. Tahu. Kita. Gabakkan aja. Wow. Sekejap tarik, pegang kotak dia tau. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Beg dia pun premium dah ni. Oh, cantik. Tengok guys. So kat sini ada tulis, sebelum kita buka kita baca dulu lah. Amalan membaca ni elok. Okay, IS08 maknanya IS Outdoorsy punya brand lah. Siapa yang tak tahu IS Outdoorsy ni, okay. IS Outdoorsy ni
Dia ni brand Malaysia. So kita kena support lah brand Malaysia. Ya, IS Odyssey. Bukan international tapi insya-Allah lah. InsyaAllah dia punya InsyaAllah. kualiti international. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita doakan je lah kita punya produk Bumi Putra ni berjaya untuk menyaingi dengan produk-produk luar negara. Okay, saya bacakan dulu. Okay. Produk IS Odyssey Tactical Air Sofa 2P. 2P maknanya 2 persons lah. Ni material dia daripada PVC Oxford 1000D fabric. 1000D guys. Bukan 600D, bukan 450, bukan 200. 1000D. Mana yang tahu jenis material 1000D ni faham lah. Okey, berat keseluruhan dia adalah 8.5 kilogram. Macam berat juga tadi. Memang berat. Lepas tu maximum load dia 300 kilogram. More. 300 kilogram So dia punya dimension dia, size dia 170 kali 83 kali 74. Kita cuba Jom buka. lah, kita buka apa yang ada kat dalam dia. Okay. Bag dia style lah. Style ni. So dalam dia ada ni, dia punya nozzle dia. Nozzle pump dia. Lepas tu ada manual. USB Type C. USB Type C. Lepas tu ni apa ni? Vinyl plastic repair kit. Ni kena simpan lah. Okay. Jom kita buka. Jom. Bis. Alright. Okay. So kita try expandkan dia dulu. Hai. Benda. Apa ni? Ni apa ni? Apa dia ni? Buka je. Dia ada bag lagi. Apa benda ni? Dia punya accessories ke? Ni. Macam ground sheet je. Macam alas je. Ground sheet? Takkanlah sofa pakai ground sheet. Kita quality premium mesti ada ground sheet. Ya. Kita cuba tengok. Cuba buka. Tengok bag dia pun dah macam mi premium ni. Ya ke? Mana tak puas hati? Tengok bag dia. Sikit. Betul ke? Lah guys. Lah. Sofa pakai ground sheet. Serius lah? Serius lah. Sofa dia bagi ground sheet. Ini puas hati betul ni. Tak apa, kita tinggal dulu ground sheet ni. Kita Tengok tengok, kita try tengok yang dia punya main character dia dulu. Ni bag ground sheet tu guys. Dia ada bag lagi. Ground sheet pun pakai Ground sheet bag. ada bag. Sofa pun ada bag juga. Jom kita tengok sofa dia tu. Try sofa ni. Sebab dia air sofa kan. Kita tengok apa cerita dia ni. Macam mana cara pump dia? Pump atas dulu ke apa ni? Tengok. Dia ada bagi sekali pump. Tu. Ada pump dia. Ni apa? Ni belah atas. Ini belah atas guys. Okay, ini yang belah atas punya kot. Dah kepala. So bawah ni lah dia ada pump dia lah. Wow, ada pump sekali Dia bagi sekali dengan pump, built-in pump. Built-in pump oh. Okay. Deflate, off ataupun enhancing, ini inflate. Kita tengok berapa lama dia punya masa dia ambil. Okey, yang bawah ni dah settle. Rasa yang bawah sahaja Sekejap je naik masa untuk naik guys. rasa dalam 2 atau 3 minit lah. Yes, dia dah naik dah. Lepas tu untuk yang atas pula, sebab tu dah kena nozzle tadi tu kot. Nozzle. Nak ambil nozzle dia dulu. Kita ambil nozzle dia, okey. Okay, so nak gunakan yang pump yang sama, kena cabut lah. Ni boleh cabut. Dia boleh cabut. Dia dah bagi nozzle sekali, jangan risau. Okay, so nozzle ni pandai-pandai you all lah. Untuk pilih dia punya yang mana satu kan, dia punya size. Pilih nozzle, masuk kat tepi ni. Ni tepi ni. Masukkan je, cocok je. Rasa nombor 2 kot. Betul tak nombor 2? Ngam. So, inflate. Kita tengok berapa lama pula yang ni. Okay, 1, 2, go. Tu dia dah naik dah. Wow. Settle. So rasanya yang atas ni pun lebih kurang 2 minit lah. 2 minit. So total mungkin total dia dalam 5 ke 6 minit siap dah semua ni. Cuba kita tengok try pakai dia punya ni. Dia punya ground sheet.
Kita cuba. Ni dia punya ground sheet dia. So terjagalah sofa tu. So tak Adalah kotor. kotor. Tak kotor. Kan? Okey betul. Adalah kotor. Ingatkan je kalau ada ground. Sofa pun ada ground tau. Masuk. Try. Ringan je. Wow. Itu baru baik. Wow. Oh, selesa. Selesa untuk 2 orang. Ni RM1,000 ni. Selesa untuk 2 orang. Okay, ni personal lah. Personal review lah. Saya rasa kenapa dia best. Sebab jarak antara dia punya tempat sandar ni, punggung kita ni, ke depan sampai ke lutut, lebar guys. Memang jauh. So, sedap lah. Dan satu lagi, benda ni, okay, benda ni dia punya cover ni boleh cuci. Sebab bawah ni dia ada zip. Ya, dia boleh buka cover ni. Cover ni boleh buka, cuci. So kalau kita pergi camping, hujan, kotor, tak payah risaulah. Boleh Tak cuci. risau, boleh Kita cuci. buka cover dia, kita cuci. Zip tu you boleh buka, and then ni semua boleh cabut, basuh. Ni pun ground dia pun boleh basuh. So tak risaulah. Maksudnya kalau you all tak nak letak dekat bawah, dekat atas sunshade ni ke, nak letak terus dekat bawah, kat lantai ke, kat tanah ke, tak adalah risau lagi kan. Intelligent air pump. Power dia 40 watt, bateri dia 4000 mAh, boleh tahan lama lah. Lepas tu, bawah dia ni lampu ni guys. Wow. Ni ada tombol dia, tekan lama-lama. Kira 2 in 1 lah. Lampu, boleh gantung. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu dia boleh adjust. Ni tak tahu paling tegang ke apa tak. Tegang lagi. Ni mati. So nak guna sebagai pump boleh, nak Boleh. guna sebagai Pump lampu boleh, pun boleh. lampu boleh. Memang multi-function. Oh, nice lah. 4000 mAh. Tahan lama lah 4000. Okay. So kalau korang berminat, nanti kita orang letak dia punya link tu dekat description. Samalah macam yang barang-barang lain tadi. Kalau korang berminat, macam tadi table tadi, macam kita punya vacuum insulated bottle tadi tu, kalau berminat kita akan letak di ruang description. Stay tune guys, teruskan bersama kami AE Camping Fishing bersama menyatu dengan Alah. lepas mandi air kolam, mandi sungai pula. Okay, alhamdulillah selesai semuanya. Okay, ini member kita seorang. Okay, ni kat sini. Lepas tu ini kita orang punya. Ini tapak berapa? 13, 14, 15 kot. Ni tapak seorang lah. Orang punya. Dan ni lagi satu member punya. Lepas tu tapak tepi sungai dekat tapak 4. Tapak 4 dia pakai Decathlon. Sebelah dia tempat kita beramai-ramai untuk berkumpul. Okay, cuaca pun dah kembali. Matahari pun dah keluar balik. Okay. Sekarang dah pukul 4.30. 4.30. Mungkin insyaAllah besok lah kot. Besok kita orang akan tunjukkan serba sedikit keindahan. Keindahan terus. Maksudnya review sikit lah tentang campsite ni. Dia punya tapak ni tak banyak mana pun. Tapi nice lah. Penuh ni. Daripada tapak 1, 2, 3, 4 semua. Ini sebuah sedikit lah. Okay. Ada tandas dia. Dia ada kafe dia. Kafe dia menarik. Okay. So sekarang ni kita nak rehat dulu lah. Saya rasa nak rehat dulu. Dia setup tak banyak tau sebenarnya. Tapi jadi penat sebab kita bergotong royong untuk 4 family punya setup. Jadi agak penat sikit lah. Nak rehat dulu lah. Rehat dulu. Sebab nanti rehat pun tak boleh lama mana pun. Sebab nanti nak kena standby pula untuk makan malam yang kita orang ada buat barbecue sikit. Jangan lupa sambil-sambil tengok ni, like lah video ni. Like, komen, subscribe. Okay. Sekejap lagi kita jumpa lagi masa malam lah. Okay. Goodbye everyone. Maghrib telah pun menjelma. Jadi sekarang ni kita nak pergi masak dulu. Nak buat barbecue ni. Member yang lain tengah mandi, tengah solat. So, kita dah siap awal, kita pergi settle dulu lah.
Tiara ni lambat juga nak bakar kan. Makan guys. Kan nasi bawang, ada sambal, ada ayam bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak makan lagi tu. Mana satu? Hai, habis dah weh. Mantap. Oi. Oi, dengar ni. Dia lelaki. Perempuan dah sini. Apa lagi berapa? Ni, jangan lekan dia. Dah habis ke? Habis. Aduh, aku macam nak tambah nasi pula ni. Buat dulu. Ada lagi ni. Ada lagi ke? Punyalah lama sembang-sembang dengan kawan-kawan. Inilah dah lama kita orang tak berjumpa. Cerita daripada zaman dulu, zaman sekarang. Segala-gala topik semua cerita. Lalas pukul 3 pagi dah ni. Mampus nak bangun pagi esok ni. Nak kena tidur lah. Okay guys, saya nak tidur dulu guys. Family semua dah tidur. Esok pagi insyaAllah kita nak bawa you all tengok keadaan sekeliling dekat campsite ni. Saya cakap kuat-kuat, orang semua tengah tidur. Okay, goodbye, jumpa esok pagi. Alright guys, happy morning. Ini hari last lah sebelum kita nak balik. Okay, jadi sebelum kita nak balik ni, jadi kita nak tunjuk lah kat korang dia punya keadaan dan situasi dekat campsite ni, apa yang ada, apa yang kita kata menarik yang tak pernah kita orang rasa kat sini, yang lain daripada yang lain campsite ni. Jom kita tunjuk kita round satu campsite ni apa yang ada. Okey, jom. So dekat Lepak Sepak campsite ni lebih kurang ada 15 tapak campsite. Yang kita orang punya ni lah, kita orang punya berapa? 12, 13, 14. Yang kat sini 12, 13, 14 lah. Belah sana ada lagi. Sana ada lagi. Lepas tu berdekatan dengan campsite ni pun ada Sinki. Sinki dia pun baik, dia dah sediakan sekali dengan span, sabun. Dia ada banyak ni, ada tong sampah. Memang setiap tapak memang ada tong sampah. Okay. Itu belah depan. Belah sini. Yang sea view semua belah depan ni lah. Layer depan sana tu semua sea view. Ini second layer, macam tu second layer. Jom kita jalan lagi. Jadi untuk korang yang memerlukan plug point pun ada. Jadi setiap tapak dia banyak dia punya special plug point dia. So tak ada risau, tapi kena bayar lain ni extra. Rasanya RM15 satu malam untuk plug point ni. Siapa-siapa yang memerlukan dia tak payah risau lah, insyaAllah. Jom kita tengok main tarikan dia, apa yang best kat sini. Dia ada sungai, ada kolam mandi kanak-kanak. Kita pergi sungai dulu lah dekat sini. Jom. Dekat sini pun boleh piknik juga. Kita tak tahulah berapa bayaran dia. Ini piknik area lah. Dekat sini piknik area ni. Bayaran dia berapa tak sure lah kalau piknik ni. So ni akses lah, ni salah satu akses untuk ke sungai dia. Sungai dia pun tak dalam. Okey je. Dia ada sediakan tangga semua ni. Inilah mungkin kot tapak-tapak piknik dia kan. Ini tempat piknik dia kan. Lepas tu dia pun ada sediakan shower kat sini untuk bersihkan diri. Nice juga dia bercat macam bentuk sungai dia. Pokok buluh. So sampai kat sini, ini adalah tempat dia punya drop lah. Unload nak unload barang semua kat sini. So boleh muat dalam 2 kereta. So korang boleh letak sini,
Kereta sini, parking sini dulu, ambil barang. Lepas tu nanti parking dia dekat belah luar. Nanti saya tunjuk yang belah luar pula. So berdekatan dia pun ada ni. Tak ada sinki juga. Samalah, ada sabun, ada hand wash. So tadi selain sungai, dia juga ada menyediakan ni kolam mini lah untuk kanak-kanak. Kolam mini untuk kanak-kanak. Dia kalau macam tak nak mandi sungai, ada juga disediakan mandi air kolam lah, air bersih lah. Jadi pun ada sistem piping dia sendiri ni. Sistem piping dia, tapi selamat lah, tak dalam pun. Lepas tu dia pun ada pondok. Pondok macam ni. Ada beberapa jugalah, belah depan sana pun ada. Ini pun kita boleh guna macam buat family ramai-ramai ke kan, boleh guna. Tak dengan payung dia. Okay. So sekarang ni kita menuju ke akses kedua untuk ke sungai. Dekat je. Oh ya, kat sini pun dia ada CCTV, babe. Dia ada sistem keselamatan dia. CCTV. So ni akses yang lagi satu lah untuk ke sungai. Dia ada tangga juga tu buat ni. Akses kedua. So ini dia punya toilet lah. Okay. Basically dia punya toilet ni campur je lelaki dengan perempuan. So ini toilet dia, dia ada 3 toilet, yang ini toilet sahaja lah. Ini ada shower juga. Belah sini ada 3. Dan belah dalam ni ada 3 juga. Ini pun ada 3 juga. Bersih. So basically kat sini memang dia punya campsite ni bersih je amat. Memang rajin gila dia punya staff, dia memang buat pembersihan tu. Bukan kata sehari sekali. Kerap dia kerap buat pembersihan. Memang kerap. Lepas tu dekat sebelah campsite ni dia macam ada surau. Mungkin surau kampung sini kot, tak pasti saya. Sebab memang ada azan apa semua kan. Memang ada. Cuma tak pasti. Ada macam dia punya organisasi ke AJK ke apa, saya tak tahu lah. Lagi dia tunjukkan macam korang yang tak boleh nak solat dekat dalam tent sendiri, boleh solat dekat situ. Sebab sebelah surau tu dia ada macam dihaskan untuk yang mana musafir ke kan. Dan kita pergi surau, kita tengok surau sekejap. So untuk kita nak pergi ke surau tu, kita kena keluar daripada campsite ni. Ni dia punya ni lah. Dia punya macam office dia. Office dia. Kat sini pun dia ada macam kedai dia. Macam kedai kecil-kecil lah. Selain tu kat sini pun ada macam sewa basikal. Ni pakej-pakej perkhemahan dia. Ada sewa kemah juga kot. Ada sewa kemah juga lah. Okay. So jom kita pergi ke surau dia sekejap. So basically kena keluar daripada campsite ni. Terus korang kena belok kanan. Ni belok kanan, keluar daripada campsite dia, belok kanan. Nanti korang boleh nampak ada surau kampung Sepak Hulu ni. Surau ada sebelah sini je. Surau ada sebelah sini. So tempat ambil wuduk belah sana. Tempat wuduk dia sebelah sini. Ni nampak tak? Tempat wuduk dia. So untuk yang mana campus nak solat, boleh solat dekat tepi ni. Dia tengah buat lagi. Belah sini. Dalam tu. Tapi kalau solat berjemaah boleh masuk kat yang dekat dia punya ruang utama lah. Yang perempuan pun kat dalam tu, saya dah tengok memang ada disediakan sekali dengan telekung. Telekung dia pun bersih, tak berbau. Sebab saya dah check semua dah. Okay. So inilah tempat parking dia. Ini tempat parking kita lah.
sampai kampus ni. Tempat parking dia. So lepas kita drop barang apa semua, so dia akan arahkan untuk parking di sini. Tapi korang jangan risau, parking ni dia punya staff yang setting. Kita parking kat mana kita perlu parking, petak mana, dia orang yang akan settingkan. Nampak siap ada macam orang kata apa tu? Orang panggil kalau parking hotel orang panggil apa? Macam tu lah. Macam parking valet kan. Dia settingkan. Kat mana kita kena parking. Kalau macam kita orang datang ada 4 family apa semua by group kan. Dia settingkan terus kat mana yang kita kena parking. Dia arahkan sini. Oh baik lah. Saya rasa memang dekat situ je saya dah impress dah sebenarnya. Staff dia pun friendly. Semua friendly. Kalau perlukan bantuan cakap je dengan dia orang. Untuk korang yang tak ada wagon, untuk lepas kita dah drop barang nak bawa ke tapak campsite korang, okay, kat sini ada juga disediakan wagon dia orang sendiri. Lagi kukuh, boleh guna, yang ni boleh guna. Semalam kita orang tak perasan, so dia punya staff kata, bang tak ada wagon, pakailah wagon kami. Rupanya ada. Kukuh babe, boleh guna. So kat sini pun selain korang nak mandi sungai, mandi kolam, nak healing kat campsite ni, kat sini pun ada juga menyediakan dia bagi. Bagi ni. Dia punya harga seorang RM5. Naik bagi ni dia akan run pusing kampung. Lepas tu dia akan keluar sampai ke hampir ke kampung Sendayan belah sana tu, yang kalau korang tahu hampir ke 6 acres campsite. Mana yang tahu si Eka tu lah yang kat atas. Tapi dia takkan naik atas lah sebab tak boleh naik. Tak boleh naik sampai atas. Seorang RM5. Jadi boleh lah. Kalau yang mana mungkin duduk lama ke 3 hari 2 malam ke apa kan. Kalau dah tak tahu nak buat aktiviti apa, so boleh lah naik dia punya bagi tu. Jalan-jalan kampung. Sebab kita ni kadang orang bandar ni tak familiar dengan kehidupan kampung. So boleh lah tengok. RM5 je. Yang menariknya dekat sini dia ada kafe ala-ala barista. Jom kita cuba order air dia, okey? So kalau tekak kering, sini ada kafe dia. Ini menu dia. Tak apa beramai nak ni. So dia ada makan-makan juga kat sini. Giling tu berapa? Ini segera ni. Dapat dewasa kan? Ini segera. Dia. Kafe ni buka pukul berapa bang? Kita buka daripada pukul 9 Pagi sampai pukul 10 malam. 10 malam. Okey. So okey lah kalau ada yang nak ngopi-ngopi ke apa kan. Boleh, insya-Allah. Kita ke sini kita pakai brew coffee. Brew coffee. Arabica daripada Librika. Librika, okey, tahu Nusantara. Dia single origin. Single origin lah. Ya, betul. So order lah kita. So hari ni latte hazelnut abang. Okey. Sejuknya. Coklat 1, latte hazelnut 1. Okey. Alright. So, sistem pembayaran dia pun dah mudah. Pakai QR saja. Kalau cash boleh ke bang? Boleh. Boleh juga. Cash pun boleh. Kalau ni online payment kita pakai ni Maybank to you. Maybank tu. QR. Alright, lepas order, you all don't worry. Dekat sini ada tempat disediakan dah macam kafe betul. Nampak? Nice ke tak nice? Dah macam hipster cafe tau. Dia punya ruang ni. Wah. So kita bolehlah duduk sini sambil tengok anak-anak mandi kat situ. Kita boleh ngopi kat sini. Kita tunggu order kita sampai dulu lah. Coklat. So kat sini memang orang kata campsite yang ala-ala hipster lah. Yes. Kan? Lain pada lain yang kita Lain orang pada tak yang biasa. lain lah. Ini kami review secara jujur, bukan review berbayar ke tak ada pun. Diorang pun tak kenal kita orang pun. Tapi ini secara jujur lah kita orang sampaikan. Sebab kita orang nak bagi yang mana yang belum try lagi kat sini, nak korang sendiri merasakan pengalaman tu sendirilah. Tapi kalau korang suka, sukalah. Kalau tak suka, itu hak masing-masing sebab benda ni subjektif. Ada orang suka yang jenis wild camping, Yes. ada yang suka semi wild, ada yang suka yang jenis macam gini. Macam kami mana-mana boleh masuk, tapi disebabkan kita orang ada anak-anak, kita orang tak boleh nak go to wild sangat kan, sebab yelah facilities tu penting. Betul. Dekat campsite untuk anak-anak juga. Orang selalunya lah pemilihan campsite untuk yang berkeluarga macam kami,
kami mementingkan facilities. Yes. Keselesaan. Keselesaan, kebersihan. Betul. Dia Plus terpulang. tambahan kat sini tu macam saya tunjuk tadi lah. Plus kat sini tambahan dia ada punya sistem security. Bukan sistem sangat lah. Cuma dia ada CCTV. CCTV betul. dan staff-staff dia memang selalu round campsite. Yes. Dia ada je dekat campsite. So bila korang ada masalah, perlukan apa-apa, boleh terus je roger dia orang, refer dia orang, beritahu dia orang. Betul. Dia orang akan tolong. Dan staff dia pun ramai sebenarnya. Daripada segi pembersihan, staff dia akan buat. Daripada segi keselamatan dan keperluan. Macam semalam, masa tengah set up kan member saya sebelah tu yang pakai Nature Air 12 tu, dia lupa nak bawa ground sheet. Jadi dia cuba tanya dengan staff dia. Dia kata nanti dia tengokkan. Alhamdulillah ada. Dia maknanya dia sudi membantulah. Facilities pun sini okey, line telefon pun okey. Betul? Walaupun dalam kawasan hutan, semua okey. Dia salah satu campsite yang kita rasa boleh repeat in future. Betul tak? Recommended. Sebab memang selesa. Sebab saya memang personally, saya memang suka dengan campsite yang dia gunakan batu kuari. Batu kuari yang bersaiz kecil yang halus tu. Itu saya memang suka. Sebab kalau hujan, air mengalir, saya tak risau. Lagi satu, untuk tent tu kotor, memang susah kalau ada batu kuari ni. Sebab dia bukan berpasir kan. Jadi kalau hujan, dia tak tempias naik dekat kita punya tent tu. Jadi, okey lah. Okey. Selamat kita punya tent tu tak terlampau kotor. Kita nak bersihkan balik nanti pun mudah. Kan. Sebab tu saya suka yang jenis batu kuari tu. Ni kira healing cara hipster lah. Hipster. Healing cara hipster. Bayangkan ada kafe macam ni. Ni kalau malam meriah ni lampu-lampu dia ni. Betul. Saya belum pernah jumpa lagi lah yang campsite ada tempat macam ini lah. Ada tempat dia punya tempat lepak yang ada kafe dan macam tempat dine in dia. Makan pun ada. Makan contoh macam mi segera ada. Semalam ada order nasi. Nasi pun ada. Tapi nasi dia bukan jenis nasi yang belauk-belauk itu tak lah. Dia macam nasi bajet. Macam tu. Kalau korang tahu nasi bajet macam nasi putih, ayam, ada ayam. Sambal dia macam tu lah. Macam tu lah. Which is good lah kalau macam contoh lah macam kita datang tengah hari. Kita mana sempat nak masak untuk makan tengah hari kadang. So bolehlah makan kat sini. Okay, so guys. Untuk episod kali ni itu sajalah, sampai sini saja. Okay. InsyaAllah benda ni akan menghiburkan korang semualah. Saya mohon maaf, saya daripada keluarga AE Camping Fishing, sekeluarga nak mohon maaf. Zahir dan batin nak menjelang ke Raya Haji ni, insyaAllah. Jadi yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara adabnya, yang buruk datangnya daripada pihak kami. Tapi jangan lupa guys, tolong bantu kami subscribe channel ni, like video ni, komen kat dalam ruangan komen. Apa lagi, kita nak share, sama-sama lah berinteraksi. Sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain kan, supaya kami ni lebih berkembang maju dan doakan kami sentiasa sukses dan sentiasa tidak lemah semangat untuk terus buat vlog berkenaan dengan camping ni. Mungkin camping dan fishing sikit-sikit lah. Nama je camping fishing, tapi fishing ni tak nampak-nampak lagi, adalah sikit-sikit. InsyaAllah coming soon. InsyaAllah coming soon kita akan betul-betul nampakkan camping dan fishing tu. Okay. So tak ada apa lagi guys. See you in the next video. Salam satu hobi bersama menyatu dengan alam. Bye-bye. Biasa tangga kami hadir. One for lepak sepak campsite. Thank you for the goodies. Action. Kalau nak terus set up, jadi yang macam biasa cut. So Morning para. Jom kami bawa terang campsite. Tak boleh. Morning para. Hari ni jom kita.